Bila membaca Quran, tiba-tiba air mata mengalir dan rasa menggigil walaupun tak faham. Tapi sebenarnya walaupun mengulang, saya cadangkan ialah hadirkan jugalah sedikit kefahaman. Dia berbeza sebenarnya bila kita mengulang dengan hafaz, dengan faham, dengan rasa, bukan sekadar mengulang itu untuk ingat sahaja semata-mata, ya. Dia kena hadirkan. Bila kita mengulang untuk kita hafaz dan dalam masa sama kita beristighfar, hafazan kita itu memberi impak. Bila membaca Quran, tiba-tiba air mata mengalir dan rasa menggigil walaupun tak faham, itu tandanya hidayah juga sampai, ya. Aku ni dahlah tak faham bahasa Arab, aku ni dahlah, kita nyatakan kelemahan kita, tapi aku nak, ya Allah tolong ampunkan aku. Pasal Allah tahu hati mana yang akan diberikan hidayah, ya, akan lembutkan hati, kerana hati itu sendiri sudah pun merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.